Kalau putih sampai je sana dekat Bentong, tak sampai Raut, Bentong je. Kena tangkap terus. Tahu sebab apa? Tahu tak sebab apa? Dia cakap dia memang nak minta request sebab dia Putih nak invite dia, nama dia tak jumpa. Macam mana Putih nak invite? Nama tak jumpa. Betul tak? Dia kena request. Kalau Putih pergi Raut, Putih sampai je dekat Raut, Putih akan kena tangkap atas isu 3R, resis dan menghalang tugas penjawat awam. 3 ni Putih akan kena. Okey. 3R, resis dan menghalang tugas penjawat awam. Sebab apa Putih kena? Sebab Putih orang Melayu. Sebab Putih orang Melayu. Korang tunggu je point Putih. Kita buat benda elok pun akan dituduh juga, akan direport. Sebab korang tengah tunggu masa kejatuhan Putih. Putih tahu ramai yang tengah perhati apa yang Putih buat. Tiga kes Putih akan kena. Okey. Putih pergi je. Report kurang 100 report. Orang akan report. Confirm punya. Sebab orang akan cari jalan juga macam mana nak jatuhkan Putih. Walaupun Putih pergi buat benda baik, orang akan report. Resis, yang pertama resis. Sebab menghalang taksi menceroboh tanah kita. Bila kita menghadang, kita dituduh resis. Kena dah 1 report. Yang kedua 3R. Okey, 3R. Tak suka bangsa lain, kena report dah. Yang ketiga, menghalang tugas penjawat awam. 3 report Putih kena. Putih pergi, Putih kena 3 report. Yang report siapa? Korang. Ni yang dalam komen ni yang report. Nampak? So Putih tak pergi, biar je orang lain pergi. Ni Putih makan ABC ni, silap sekejap lagi polis datang ambil. Korang report. Sebab makan ABC tak ajak Hatters. Okey, dituduh sebagai komplot. Putih kan kena. Korang makan ABC, polis datang ambil. Putih ada report daripada Hatters, daripada TikTok. Sebab berkomplot makan ABC, tak ajak Hatters. Putih ditahan. Confirm. Korang akan sentiasa cari jalan. Come on. Hari-hari orang report kat Putih, nak Putih masuk lock up. Betul ke tak betul? Yang report korang. Putih pakai sagar buruk, beli helak. Putih kena dapat panggilan. Putih, macam mana kau boleh beli helak? Netizen tak bagi, Hatters tak bagi. Dia nak Putih pakai sagar buruk, tidur atas kotak. Tidak dibenarkan sama sekali untuk membeli rumah, tinggal dalam rumah batu, ataupun memakai kereta import. Tak boleh. Betul tak boleh. Putih lebih sikit, Putih tidur lock up. Sebab apa? Sebab korang. Kau bukan nak Putih senang. Oh je. Okey. Betul ke tak betul? Okey. Korang Hatters ni, dia orang cuba pastikan sebulan 2 kali Putih masuk lock up. Jadi 2025 ni baru sekali, bulan 1 hari tu kan. Okey.
Bulan 2, bulan 3, bulan 4 tak ada lagi. So korang tak buat kerja ke? Tak, aku tanya korang. Korang tak buat kerja ke? Ha? Bukan ke sebulan 2 kali ke Ponteng kena masuk lock up? Ha? Kenapa bulan 1 je Ponteng masuk lock up? Bulan 2, bulan 3, bulan 4 kenapa tak masuk? Korang tak buat report ke? Tolonglah. Atas tak buat kerja, Ponteng potong gaji Ketua, tolong ajar kami macam mana nak bagi ketua masuk lock up. Cara dia, gambar-gambar yang mana gambar orang Melayu yang pergi kat raut tu, korang edit, letak semua muka Ponteng. Lepas tu buat report bahawasanya Ponteng malam tugas menjawab awam. Cuba edit muka-muka yang mana yang turun pendekar-pendekar tu, edit letak muka Ponteng. Muka YB raut pun edit letak muka Ponteng. Cuba try. Kena usaha. Betul tak? Orang ni aduh, tak pandai buat kerja. Edit je lah tak muka Ponteng. Korang kan suka Ponteng duduk dalam. Betul tak? Invite user. Sekejap. Mana dia? Dia kena request. Takkan Ponteng pula kena invite. Dia kena request. Sekejap Ponteng share dekat dia kejap.